Kalau nak main offline game, korang tak payah connect wifi sebab dia offline. Yang connect wifi tu kalau korang nak main online game, nak tengok YT, baru korang connect wifi lah. Anak aku main dalam kereta, nampak tak? Tak payah connect wifi apa semua, just main je macam biasa. Kalau offline game, nampak tak? Boleh main macam biasa. Ini salah satu game je yang ada. Ada beribu game guys dalam J36 Ultra ni. Walaupun tak connect wifi, offline game dia pun dah banyak gila guys. Yang ni emulator yang ada. Contoh GB, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mame, MD. And dalam ni kalau korang masuk kan, dia ada banyak lagi tau. Dia ada pecahan dia lagi. And then NES, nanti aku masuk NGCP. Yang ni aku nak bagi kategori dia dulu. Nampak 313 game ada dalam. PCE 75 game. Ini PS1 punya 75 game ada. Yang ni offline semua, korang boleh terus main, tak payah kena wifi. 30 game ada. SMS dengan nampak yang ni banyak 3000 lebih ni. Pensan korang nak main. Wonder ada 15 game. Arcade dan Atari banyak lagi Ini kategori, baru kategori. Okay, kita nak masuk PS. Kita masuk sini. Sebab kita masuk, kau nampak game yang ada tu, Ace Combat. Yang ni baru game. Kita dah masuk setiap kategori tadi. Total dia ada beribu-ribu game dalam ni. Semua korang boleh main. Ada yang color, ada yang tak color. Depends kepada file game tu. YT dengan online game ni kena connect wifi. Video music ni semua untuk file yang dah ada dalam. Okay, contoh aku tekan sini. Yang ni tak payah connect wifi juga kalau korang nak play. Dia dah ada sample. Kalau korang nak tambah sample music ataupun sample video pun boleh. Korang boleh tambah asing. Ini online game korang kena connect wifi lah. Ni semua kena connect wifi. Yang ni online game, korang boleh connect dengan player-player dekat luar sana. And then YT ni kena connect wifi. Yang ni aku tak connect, nampak tak? Korang boleh guna wifi rumah ataupun korang punya hotspot pun boleh. PSP pun ada 76 game. Masuk yang PSP ni, korang pilihlah satu game. Korang main macam biasa je. Contoh banyak korang boleh pilih. Aku pening nak pilih mana satu. Contoh kita main Shin Budokai Dragon Ball ni. Nampak guys? Nampak? Boleh main. Ini contoh game Dragon Ball lah. Aku tengah masuk dia punya game ni. Boleh kontrol, boleh main macam biasa. Nampak? Ke depan boleh, ke belakang boleh. Joystick dia semua function clicky. Design dia dekat belakang ergonomik. Ada R1, R2, L1, L2. Bateri 3000 mAh. Gambar cantik. Dan yang penting, murah je. Korang boleh pilih. Korang nak color biru ke purple, putih, hitam. Dekat beg kuning bawah tu.